Kalau salah pilih material, bocor tu memang selalu akan jadi. Korang kena tahu tau, dua material ni kalau korang salah pilih, walaupun dia famous, dia akan merugikan korang lepas daripada pasang. Produk yang selalu orang order ada dua, satu ACP, satu lagi PU Metal Form untuk tutup kawasan tepi ni. Kawasan terdedah ni, dia punya kecondongan tu, dia tak boleh terlalu condong. Sebab di antara belakang dengan depan ni, dia ada satu penghalang iaitu beam batu yang dekat depan ni. Jadi kalau kita tempah ACP ni dia rata. Masalah bocor akan berlaku tinggi kalau dia tak terlalu condong. Tutup kawasan ni nak elakkan air bertakung, nak elakkan lumut dan boleh menyebabkan kita tergelincir. Dan pemilihan material yang terbaik adalah PU Metal Form. Sebab PU Metal Form dia ada alur ataupun longkang pada bahagian atas, di mana air tu akan diagihkan ikut alur tu, ikut longkang tu. Masalah bocor akan berkurangan. Itulah pentingnya pengalaman sebenarnya oleh tim pemasangan. Jangan lupa pesanan saya